Kan? Baru-baru ni kecoh kan, kita pun tahu pasal amount RM240,000 tu, yang diterima oleh On Hafiz tu, kan? Itu semua orang dah tahu kan. Tapi rupanya ada satu lagi transaction RM80,000. Dan ini disahkan sendiri oleh Najib dalam mahkamah. Satu ketika dulu, yang mana beliau membayar RM80,000 ini kepada syarikat On Hafiz. Pemilik syarikat itu adalah On Hafiz, yang mana Menteri Besar Johor sekarang. Dengan alasan beliau kata dia membeli ubat cegah kanser darah. Ini menjadi persoalan dia, kan? Yang ini ramai orang tak tahu. RM80,000 amount itu dibayar kepada syarikat On Hafiz, kan? Jadi persoalan dia, kenapa mesti nak beli ubat cegah kanser darah ini pada On Hafiz? Sedangkan On Hafiz ini bukan doktor ataupun pengamal perubatan, bukan. Agak pelik. Kanser darah ini bukan penyakit yang biasa-biasa, kan? Dia sakit yang memerlukan seorang doktor pakar, kan? Jadi betul ke beli ubat cegah kanser darah ni? Betul ke? Takkanlah beli dekat orang biasa. Aku pun tertanya, bila pula On Hafiz jadi doktor? Aduh, boleh jual ubat cegah kanser darah ni. Oh, pelik ni kan. Kenapa tak pergi hospital dia terus? Kan? Kena beli dekat syarikat On Hafiz pula. Kan menjadi satu tanda tanya, benarkah transaction ini untuk membeli ubat ubat untuk cegah kanser darah? Betul ke? Ini persoalan dia ni, kan? Yang ini ramai rakyat tak tahu, kan? Perkara ini disahkan sendiri oleh ACP Fu Wei Min, kan? Di dalam mahkamah pada tahun bila? Pada tahun 9 November 2023. Dalam kes 1 MDB masa tu. Bukan macam cakap je, ini disahkan oleh ACP sendiri. Sebab tu harapan adalah calon yang terbaik untuk Johor. Assalamualaikum. Benda yang paling rugi kepada On Hafiz bila menolak sesi debat ataupun dialog, dia sekarang ni diserang bertubi-tubi dekat kata-kata sosial media lah. Uji saya pun kesian lah dekat beliau kan. Sebab hari ni baru saya baca ada status statement dekat sosial media mengatakan On Hafiz pakar kanser darah. Sebab apa? Sebab kecoh lah baru-baru ni adalah statement yang itulah saya quote saja. Ramai yang kecoh pasal On Hafiz dapat dana RM240,000 daripada Najib dalam kes 1MDB. Ramai yang tak tahu yang ini sebab statement daripada penolong pengarah bahagian siasatan jenayah pengubahan wang haram ACP Fu Wei Min dedahkan sesuatu pada mahkamah dalam kes 1MDB pada 9 November 2023. Beliau sahkan Najib berbelanja sebanyak RM80,000 untuk ubat cegah kanser darah dan bayar kepada Vitaspire Sdn Bhd. Dan pemilik Vitaspire setelah dicek, beliau kata, yang penulis ni kata, iaitu Menteri Besar Johor sekarang ni. Buktinya On Hafiz sendiri mengaku ketika menjadi saksi kes 1MDB di mahkamah ketika menerima RM240,000 daripada Najib. Persoalan utama, siapa MD Johor ni nak jual ubat kanser darah? Macam mana dia boleh menjual ubat kanser darah yang bukan latar belakang perubatan? So benda-benda macam ni lah tuan-tuan, betapa pentingnya untuk ada sesi dialog. So On Hafiz boleh directly menentang ataupun membuat satu penghujatan, menafikan sekeras-kerasnya ada benda yang curiosity yang sangat melampau dan sangat meningkat tinggi di kalangan rakyat bila dituduh sebegitu rupa, kan? Rupanya dalam statement tu dia cakap, rupanya selain terima RM240,000 juga menerima RM80,000 daripada Datuk Seri Najib. Gitulah kisahnya kan. So saya sebagai rakyat Malaysia khususnya nak tahu jugalah kan, apa benda ni sebenarnya, logik apa On Hafiz bukan bidang perubatan ni boleh jual ubat kanser darah ni? Transaksi apa benda ni? Tolong nafikan benda ni. Apa kaitan On Hafiz dan 1MDB? Apa tu kecoh pasal On Hafiz terima RM240,000 daripada Najib dalam kes 1MDB? Yang tu memanglah dah ramai yang tahu, dah ramai yang viral. Tapi ada satu lagi benda yang ramai tak perasan aku rasa. Dan bila aku tengok balik, aku baca balik, aku teliti balik, dalam perbicaraan kes 1MDB ni, ACP Fu Wei Min dilaporkan memberi keterangan bahawa terdapat bayaran sebanyak RM80,000 tau. Ini berkaitan ubat cegah kanser, kanser darah kepada syarikat Vitaspire Sdn Bhd. Yang jadi persoalannya, siapa pemilik syarikat tu? Menurut keterangan,
yang dirujuk dalam kes mahkamah. Pemiliknya ialah On Hafiz. Yang aku peliknya, On Hafiz ni siapa? Dia doktor ke? Pakar kanser darah ke? Ahli farmasi ke? Ada farmasi sendiri ke? Ada lesen ke? Atau apa? Mestilah kita nak tahu. Orang biasa tak boleh buat lagu tu. Atau On Hafiz ni memang ada latar belakang perubatan sampai boleh supply ubat cegah kanser darah ni. Bukan macam mana ni? Sebab logiknya, rakyat biasa macam aku semua ni, mesti akan tertanya-tanya lah. Transaksi apa sebenarnya ni? 240,000 tu satu cerita. Lepas tu ada pula 80,000 yang dikatakan untuk bekalan ubat cegah kanser darah. Sebab itulah mulalah ramai duk tanya pasal masalah ni. Kalau semua tu betul dan tak ada apa yang nak disembunyikan, bagi tahu je lah, rakyat nak tahu. Supaya rakyat pun puas. Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz, nama dia kena petik lagi isu 1MDB. Macam kita tahu sebelum ni, dia pernah kena panggil pergi mahkamah jadi saksi kes berkaitan 1MDB. Dia sendiri mengaku syarikat dia, Vital Spire Sdn Bhd, ada terima cek 240,000 daripada Datuk Seri Najib Razak untuk urus portal berita Malaysian Digest. Tapi ada satu lagi transaksi pasal syarikat yang sama ni yang ramai orang terlepas pandang. Masa perbicaraan kes 1MDB kat Mahkamah Tinggi, Pegawai Penyiasat ada dedahkan syarikat Vital Spire yang sama ni ada terima pula satu lagi bayaran sebanyak RM80,000 daripada akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak pada tahun 2013. Mengikut laporan dekat mahkamah, duit tu rupa-rupanya kegunaan dia untuk beli makanan tambahan, vitamin dan ubat-ubatan untuk cegah kanser darah untuk Datuk Seri Najib Razak. Ni yang pelik tuan-tuan. Awak syarikat yang urus portal berita macam Malaysian Digest ni tuk-tuk boleh lepas dalam urusan beli ubat-ubatan dan vitamin kritikal macam ni. Kalau betul-betul benda ni urusan pasal ubat, kanser ke, suplemen kesihatan ke, bukankah sepatutnya urus terus ikut hospital, farmasi ataupun syarikat pembekal ubat-ubatan yang sah? Awak yang tiba-tiba lalu kod syarikat yang ada kaitan dengan YB On Hafiz juga time tu tuan-tuan. Cara pengurusan macam apa mereka pakai ni tu? Tam, ada berita panas ni. Hang tahu tak? On Hafiz ada ambil duit dari Najib. Ni fakta dalam mahkamah tau. Oh, berita panas apa Pak Dollah? Yang tu semua orang tahu. Yang 240,000 dari dana 1MDB dulu tu kan. Itu tak panas lah. Orang dah tahu lah. Hang tak tahu cerita lagi lah ni. Bukan yang 240,000. Yang 240 dulu tu pun diambil. Bukan tu je. Ada lagi rupanya. Benda ni kantoi dalam pembicaraan mahkamah. Saksi beritahu dalam mahkamah. Direkodkan dalam mahkamah ni Tam. Bukan main-main ni. Bukan fitnah. Perkara ni diceritakan oleh saksi ACP Fu Wemin. Fu Wemin ni penolong pengarah bahagian siasatan jenayah pengubahan wang haram. Pada 9 November 2023 dia bagi kenyataan pada mahkamah bahawa Najib belanja RM80,000 untuk ubat cegah kanser darah. Najib beli dan bayar kepada syarikat Vital Spire Sdn Bhd RM80,000 dia bayar kat syarikat ni. Kononnya beli ubat kanser darah. Rupa-rupanya pemilik syarikat Vital Spire Sdn Bhd ni adalah On Hafiz lah. Tidak kusangka. On Hafiz ni doktor pun dia boleh jadi. Lah ni kita rakyat ni nak tahu apa kelayakan On Hafiz ni yang boleh pergi jual ubat kanser darah pula kat Najib ni. Ini jual ubat ke sakau duit 1MDB? On Hafiz kena jawab ni. Patut bukan main dia puji Najib ni. Rupanya ada On Hafiz di sebalik batu lah. Datuk Seri Najib mula dirindui. Bagi saya secara peribadi, beliau adalah antara Perdana Menteri yang terbaik di negara ini. Saya tahu ada desakan untuk kita mempercepatkan. Nak tengok macam mana kita boleh bantu. Kepada warga Johor, dia aku nak sampaikan kat korang satu benda penting. Ni korang dengar Korang tahu ke tak, sebenarnya On Hafiz adalah antara orang yang terpalit dengan kes 1MDB kerana menerima duit daripada 1MDB diberikan oleh Najib Razak. Jadi tak salah lah kalau diorang cerita kalau undi Barisan Nasional Najib Razak boleh keluar. Jadi kau nak faham tak? Nampak tak? Ini game yang cuba dimainkan. Jangan kita masuk dengan game macam ni. Percaya pada calon, tengok calon yang berkaliber. Pilih orang yang boleh buat kerja. Jangan kita pilih orang yang menjanjikan bulan dan bintang, tetapi akhirnya bila mereka berkuasa, mereka hancurkan. Mereka gunakan untuk merampas kekayaan dan berikan kepada kroni-kroni mereka. Jangan kita biarkan Johor yang maju ini dikuasai oleh tangan-tangan yang rakus. Jadi 11 hari bulan, jangan lupa Johor ke depan
undi harapan. Patutlah kata rindu Najib. Patutlah On Hafiz kata Najib ni PM yang paling terbaik. Patutlah anak Najib kata hari tu, kalau BN menang besar dekat Johor ni, isyarat rakyat nak bebaskan Najib. Rupa-rupanya On Hafiz ni, dia pernah mengaku dan jadi saksi lah dalam mahkamah pasal kes YNDB ni, terima 240,000 daripada Najib Razak. Lepas tu, SCP-4 Waining pernah dedahkan dalam mahkamah pasal skandal YNDB ni, Najib belanja hampir 80,000 untuk beli ubat cegah kanser darah kepada syarikat Vital Spire. Siapa dia syarikat Vital Spire ni Syarikat Vital Spire On Hafiz? Hai, takkan On Hafiz kot. Siapa On Hafiz ni? Dia ni doktor pakar ke? Doktor pakar kanser ke macam mana ni?